terjun sesi petang, sunset lawatan kapal taman. Persembahan 8.30 sampai 10.30. Persembahan left band kan dalam bracket gelombang biru dan breast band. Ras ada kata gelombang biru. Nama grup ke? Nama grup band tu ke? Mungkin lah sebab Macam seragam. 12 satu tengah hari semalam lah kan. Persembahan left band dalam kurungan frontman band dengan breast band. Apa Richard tu? Ni belakang. Ni lah, ni bukan Marina kan? Kan? Kayaknya aku masuk dengan dia. Helikopter di situ. Mana? Oh, kocak kita. Ni semua full ibu hotel-hotel pun. Ush. Mati kat ni. Tak tak. Kau tahu ni. Dalam barang tak pernah jalan. Mana kapal? Not yet. Belum lagi. Ya, tak dapat ke dalam. Wow, baju-baju dah start dijual je. Baju apa tu makanan? Tu lah, Ada tengok baju belakang tu. Tu mana Eh, tak perasan. Oh my god. Tu We're here. tu Afif. Where? Where? Tu kat kapal kan. Oh my Tu god. masih ada. Uyuh. Kapal apa Payas? Tak nampak lagi tu. Ada lah tu satu. There. Dia masih ada antena dekat kapal tu. Antena Cruise. ke apa benda tu? Antena kapal tu control room kan? Tanya Syafiq. Syafiq? Hmm. Pandai kan? Pandai kau. Kena pakai eh? Wow. So Dia kata, oh yang selepas ni sila turun. jangan. Turun kat lepas. Tak nak. Boleh dah tunggu bas kan? Jangan nak aku sorok tu. Kita sekarang rambut. Tu kalau sikat. Tak sikat lagi. Aku nak tukar lambang lah. Hah? Takut. Kau takut? Lain macam. Uish, Tu kau tak lama pula weh. Sebab tak tukar pangkat. Oh ya ke? Member aku tukar. Nama dia. Nak ada orang tak? Ha? Oh, ada ke? Ada lagi. My god. Ini mereka yang turun-temurun kan? Darah daging. Sebab hari terbuka ni. Kita tak boleh masuk demo semua ni. Kita orang memang lah. Masuk dalam daftar kan? Dia kena bagi tahu kenapa masuk. Betul tu. Markas saudara tu lah tempat helikopter. Tu film markas saudara. Depan ni. Biru tak? Ha? Biru tak? Kan boleh lah bersih kan?
Aduh, tak cantik tu beg ni, tak ada sarung. Tak ada ni. Biji dah. Nampak ada beg gitu aku pergi. Kan? Buang dia tu. Mana aku tahu bahasa Melayu tu. Ha? Maka bentuk COVID tu apa? Corvette ni. Mereka bentuk COVID. Corvette dalam bahasa Inggeris Corvette Seashore. Yeah, Mary is here guys. Oh my god. Dah nak pukul 3. Finally. Finally. Finally it's here. Aduh, ya Allah, sesat jauh betul. Ke Bulu guys. So hungry. Thanks to Amir. Tak sarapan tak apa. Thank you Amir. He's so helpful. Juga memberikan fleksibiliti tinggi kepada pasukan BAS untuk beroperasi untuk berbagai jenis medan dan menjawab. Setelah sasaran berjaya diamankan, kesemua penggempur akan melakukan pengunduran paksa ke kawasan yang selamat. Di LBM dan pembantu turut terbang Lieutenant Muhammad Taufik bin Mokhtar di LBM. Pesawat Boeing ini merupakan sebuah pesawat buatan Perancis dan direka khas untuk pelbagai misi sokongan dalam operasi maritim. Berperanan dalam tugas pengawasan udara, rondaan maritim, pemantauan kawasan serta sokongan kepada operasi pasukan khas. Walaupun bersaiz kompak, pesawat ini memiliki kelebihan dari segi kelincahan dan keupayaan manubra yang tinggi. Nampak apa? Barang antik ni berkelas. Okay, start. Let's go. Betul. Cantik. Mati hidup. Kita ada balik kat situ tadi. Orang tak ada pun, orang nak Mana? datang gambar kita. Tak nak tutup boleh je nak pergi tapi licin lah. Kau pakai kaca biasa ni. Kita tadi ada budak api lincin kan? Oh. Licin. Kalau basah. Dia pakai pun. Baik budak tak jatuh bawah. Kalau kau pipe. Jalan je. Jangan bagi dia peluang. Padahal ni jalan dia orang tau. Terima kasih bang, angkat tangan.